Nisa, buat apa ni? Aku tengah tolongan lah ni. Aku tengok buat magic. Hang tengok ni. Aku sapu ni mesti hilang punya calak ni. Ih, aduh, hilang lah. Apalah kau buat ni? Ni bukan cara nak hilangkan calar ni. Nak hilangkan calar ni, gunalah touch up pen ni. Touch up pen ni lagi better nak daripada guna kain tu. Touch up pen ni dia dua dalam satu. Kalau tarik dapat dalam bentuk liquid pen, tutup balik, pusing saja dapat dalam bentuk brush. Senang sikit. Tapi untuk calar kau ni aku guna pen je. Kau macam aku ni lambat sikit baru belajar. Okey. Kau touch up je macam ni. Okey. Sampailah calar kau hilang. Okey dah tu. Calar kau dah hilang dah. Nampak? Aduh weh, hilang weh calak ni. Mantap doh. Kalau sapu kat muka ni, jerawat boleh hilang. Manalah nak boleh hilang pakai touch up pen ni. Kalau letak kat dompet, duit boleh banyak tak? Kalau kau ada banyak, kena jimat. Kalau nak jimat, dapat touch up pen ni. Dekat mana? Dekat beg ni. Okey. Mana beg kau ni? Dekat sini. Jom.